Okey saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ni kami nak pergi mencari gonggong ni. Pergi berkarang dekat kampung kami ni, Kampung Busong Pulau Bintan ni saudara. Macam inilah kami kalau air surut pagi ni pergi berkarang mencari siput gonggong Ini kerana pas hari libur saya kerja kemarin ini video minggu kemarin baru saya dapat upload ni dekat TikTok ni. Inilah perjalanan kami nak pergi mencari siput gonggong tadi kami pergi Pekiau, habis tu di Tonda pula lagi ni dengan saudara kami macam inilah laut kampung kami. Ni ada juga orang yang bongkar rawai ikan Okay, saudara, jangan bosan-bosan tengok video saya ni Inilah perjalanan kami menuju tempat mencari siput gonggong ni saudara. Kalau itu nama dia Pulau Tekulai Kami nak berkarang dekat ujung Beteng ni. Kalau kami cakap dekat kampung kami Kampung Busong Pulau Bintan ni saudara. Jangan lupa nonton video saya ni sampai habis saudara. Alhamdulillah tak lama perjalanan kami pun sampailah kat tempat untuk mencari siput gonggong ni kami bawa buah pergian tu. Ada saudara saya, dia kerja mencari kupang mencari kerang kupang. Kalau saya khusus cari gonggong aja. Kalau mikir dia cari kupang sekalian cari kerang gonggong macam inilah saudara kerja mencari siput gonggong ni. Nampak ni kalau pagi-pagi ni sedap mencari gonggong ni saudara. Kalau ini pula nama dia kilah siput kilah ni nama dia kat kampung kami ni. Itu satu gonggong, satu ekor lagi kilah nama dia jangan lupa nonton video saya ni sampai habis saudara. Dapat seekor lagi. Macam inilah mencari gonggong, senang aja. Saya dah lama tak buat video ni video mencari gonggong ni kerana saya kerja susah juga kadang-kadang. Kena hari libur, pas kena air dia barulah saya turun mencari siput gonggong sekalian buat video-video cari gonggong inilah untuk apa nama dia, mengisi waktu luang saya macam ni saudara. Senang mencari gonggong ni kat atas pasir ni, kat rumput-rumput setu ni tapi jangan lupa kalau mereka berkarang harus pakai safety harus pakai sepatu. Jadi kalau terkena ikan sengat kita tidak bahaya sangat ini macam gini saudara tengok tu dah keluar gonggong dia. Kena ada dapat siput kilah tadi seekor jadi dia takut gonggong tu maka dia keluar gitu. Okay saudara, lanjut kita cari lagi. Alhamdulillah saudara dapat lagi ni mudah-mudahan dapat banyak lah saya hari ni. Macam inilah saudara, tengok ni kalau dia ada berkompol-kompol dia macam gini dekat atas pasir, dekat rumput-rumput setu ni. Inilah Pulau Bintan kami saudara, Pulau Bintan Kampung Busong Kalau air surut pagi ni kami turunlah pagi-pagi ni. Dapat jugalah untuk mencari merebus untuk buat lauk Okey saudara, jangan lupa nonton video saya ni sampai habis Kemarin saya dah lab ni selama 2 jam cari siput gonggong ni Ini video dia saya ambil sikit-sikit aja ni sambil-sambil aja ni inilah hasil sementara saya dapat saudara tu ada siput kilah dalam kantong tu, saya isi siput kilah tu. Kalau itu gonggong tak boleh dicampur, pelai dia kalau dicampur inilah suasana laut kampung kami saudara. Molek kan laut kampung kami saudara. Okay saudara, air pun dah nak naik pasang, kami pun dah nak balik lah ni ada saudara saya ni, dia kerja mencari kerang kupang Ni kita tengok ni hasil dia mencari kerang kupang ni saudara.
Tengok ni satu ponjian ni kerang kupang. Ini kupang, ini kerang kupang juga lagi. Ini baru dia. Oh, kerang kupang juga ni lagi. Kat tempat biru ni. Kat tempat kuning ni baru dia gonggong dia. Sekalian cari kupang, sekalian cari gonggong dia. Kalau saya cari gonggong aja, saya tak cari kupang. Ini hasil punya saya ni dekat tempat hitam ni. Ini saya ada bekal roti, bekal air putih. Jangan lupa berbekal kalau berkarang. Takut lapar kan, senang kita makan je. Okey saudara. Lah suasana laut kampung kami ni. Kerana air dah pasang, kami pun nak balik lah. Ni kami pakai buat juga ni nak tonda. Itu Apollo saya tadi tu yang saya naik tadi. Ini punya anak saudara saya ni, nama dia Baby anak saudara saya ni. Sini satu Baby, yang satu ini nama dia Bang Izan. Ni dia dapat banyak juga ni. Kalau dah ditimbang dia dapat 8 kilo, yang Baby dapat 12 kilo Okey saudara, cukuplah sekian dulu ya. Kami nak balik ni kerana air dah pasang. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.